Ayah baru meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dek. Macam mana nak bangkit balik? Tolong bagi kata-kata semangat untuk saya, bang. Astaghfirullahalazim. Dek, adik, oh adik, Daniel. Itulah dia orang ramai cakap saya gila dunia. Dek, awak kena faham, dek. Tapi saya faham benda ni awak tak boleh terus mahir. Tapi awak cuba awak bayangkan. Kita ni, dek, Allah bagi kita ibu, bapa, duit, harta benda, apa-apa ni semua. Kita kena belajar jangan masuk dalam hati. Boleh semua kawan-kawan semua? Kalau boleh tak boleh kawan. Jangan masuk dalam hati. Kita kena belajar letak kat tangan je. Hanya Allah Azza wa Jalla dalam hati kita. Sebab apa? Sebab Allah boleh ambil anytime. Okay? Allah boleh ambil anytime, dik. Ayah kita, mak kita, pasangan. Allah boleh ambil anytime. Harta benda, duit, kesihatan. So, bila Allah ambil ni, kita kena faham. Ada banyak benda di luar kawalan kita. So, pertama, redha. Okay? Seterusnya, dik, bila mati anak Adam, ni hadis Nabi SAW. Kalau saya hadis pelesu ke tipu, report JAKIM tingkat 3, suruh tangkap saya. Satu hadis Nabi SAW, dik, bila mati anak Adam, maka terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Pertama, doa anak yang soleh. So kalau awak down, sugul ni, nak ambil wuduk pun tak larat, dik. Sedih. Arwah ayah awak dalam kubur tu, dah tak ada apa dah. Tinggal doa daripada awak je, dik. Awak je harapan. Setuju kan kawan semua? Doa anak yang soleh, awak harapan. So kalau awak masih down, sugul, solat pun last minute, so dia nak harapkan siapa? So kalau awak betul sayang apa awak, arwah ayah awak, awak akan jadi manusia baik, jadi orang baik, sebarkan banyak kebaikan, doakan untuk arwah ayah awak. Faham? Itu je nasihat saya, tak ada apa, dik. Okay, teruskan hidup. Dan lagi satu, semua berita kematian di sekeliling kita ni, di reminder untuk kita bahawa kita boleh mati anytime. Di kalau awak sedih-sedih tu, pastikan awak sedih pasal dia awak. Sebab kalau Allah ambil nyawa aku anytime, amalan aku okey tak? So itu kita kena sedih yang itu. Sebab arwah ayah aku dah sampai giliran dia. Dia akan ditanya tentang segala yang telah dikerjakan dalam muka bumi. So aku hidup lagi. Takkan aku nak sugul 3 hari tak bangun? Shit. Faham, dek? Lap air mata. Jadi jantan. Keluarkan tangan daripada seluar. You understand?